Sebelum dengan selepas layan bang. Hai, selamat pagi. Ray lagi. Hari ini kita ada produk baru bang, screen pad yang memang untuk hilang cala. Abang, special tak? Dia punya microfiber dia panjang, cutting power lagi kuat. Lagi you kena matching kita punya anti-rain watermark remover. Ini pakai rotary machine sekali untuk hilang cala wiper. Jom kita tengok kita punya progress sekarang dulu. Okey, sekarang kita sudah buat cala simulate macam wiper mark dekat kaca. Kita sudah buat cala dekat sini dengan bawa sekali bang. Tengok cala banyak. Okey, nanti kita akan layan dekat bawah sini. Biar kita kasih bezakan sebelum dan selepas buat. Okey, sekarang kita nak start job apa? Job polish. Okey, macam mana bang? First, tak payah air banyak-banyak. Tembak sikit dulu. Biar dia berkaca basah sikit. Okey, lepas tu kita masukkan pad dekat rotary machine Cyclone bang. Kita letak compound sikit-sikit dekat kaca bang. Lepas tu speed tak payah cepat. Slow-slow layan bang. Okey, kalau air tak cukup, boleh letak air sikit. Tembak air lagi bang. Okey, biar dia basah sikit. Compound letak lagi. Okey, speed dulu. Lepas tu start. Mesin tak payah cepat. Okey. Okey bang, live. Tengok hari pertama kita layan macam mana. Sudah layan 2 kali, cala dia semakin kurang. Yang beza dengan tadi kita buat. Kita sudah hilangkan 50%. Okey, kali pertama. Sekarang kita nak masukkan lagi polish kerana tak cukup. Okey, sama. Cara tembak air je, compound letak. Okey bang, live. Tengok sekali lagi. Berapa persen sudah hilang? Wow bang, 20% cala sudah hilang. Okey, kita kena buat apa bang? Repeatkan step yang sama sampai dia 100% cala habis. Sebab air, start powder. Okey. Okey live. Handsome, kasih tekatkan. Tengok. Sebelum dengan selepas layan bang. Gila cantik. Bang, pad yang terbaru screen status memang terbaik. Dulu ini kena buat 5 kali, sekarang baru 3 kali sudah layan cantik bang. Belilah sekarang, okey? Dengan mesh kita punya anti-rain watermark remover. Kalau apa-apa boleh contact kita terus. Thank you. Terima kasih bos.